Selamat pagi kepada Prof. Norian dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Andres Anak Joriki, nombor metrik 103327 dan merupakan ketua bagi kumpulan 17. Berikut merupakan ahli-ahli dalam kumpulan 17 iaitu Muhammad Azim, Muhammad Amirul, Hafizuddin dan Muhammad Amirul Syahid. Pada hari ini, kami ingin membentangkan kajian kami yang bertajuk Sumiran Ecopark Pengurusan Krisis dalam Mengekalkan Kelestarian Persekitaran di bawah khusus EKP 1073 Culture and Heritage Study. Saya akan membentangkan bahagian abstrak dan pengenalan. Abstrak kerja khusus kami adalah kajian ini mengkaji berkaitan kaedah pengurusan krisis yang digunakan oleh Sumiran Ecopark dalam usaha mengekalkan kelestarian persekitaran walaupun menghadapi pelbagai cabaran dan krisis. Seterusnya adalah pengenalan. Sumiran Ecopark yang terletak di Batu Kawah Kuching, Sarawak merupakan destinasi ekopelancongan unik yang menggabungkan keindahan alam semula jadi dengan warisan budaya tempatan. Taman ini menawarkan pelbagai aktiviti berasaskan alam seperti penginapan berbentuk rumah panjang iban, jungle trekking dan kafe dengan hidangan tempatan. Namun seperti banyak destinasi pelancongan lain, Sumiran Ecopark turut menghadapi cabaran seperti krisis kewangan, kesan perubahan iklim dan risiko kesihatan akibat lokasinya di tengah hutan. Kajian ini bertujuan untuk menilai bagaimana pengurusan krisis dapat memastikan kelestarian taman ini sambil mengekalkan nilai budaya dan alam sekitar yang menjadi tarikan utamanya. Seterusnya ialah latar belakang kajian kami. Sumiran Ecopark ini terletak di kawasan semula jadi yang sangat cantik, penuh dengan tumbuhan hijau dan berhampiran dengan Sungai Rajang. Taman ini ditubuhkan untuk menjaga alam sekitar dan pada masa yang sama membantu ekonomi masyarakat setempat. Namun, selepas beberapa tahun beroperasi, taman ini berdepan dengan beberapa krisis yang mengganggu pengurusan harian. Jadi, kajian ini berfokus kepada bagaimana pihak pengurusan hadapi krisis tersebut dan strategi yang digunakan untuk pastikan alam sekitar terus terpelihara. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Saya Hafizuddin Iman bin Arazmi, nombor metrik 104288 akan menyambungkan perbentangan ini di bahagian permasalahan kajian. Sumiran Ecopark meskipun berpotensi besar sebagai destinasi ekopelancongan menghadapi beberapa cabaran kritikal yang memerlukan perhatian serius. Pertama, taman ini berdepan dengan ancaman terhadap keseimbangan alam semula jadi. Pembangunan dan aktiviti yang tidak terkawal boleh menyebabkan kerosakan ekosistem, kehilangan spesies flora dan fauna yang unik dan secara tidak langsung menjejaskan keindahan persekitaran. Jika ancaman ini tidak ditangani dengan berkesan, ia akan merosotkan nilai ekologi dan estetika taman sekaligus mengurangkan minat pengunjung untuk datang. Yang kedua ialah kekangan keuangan. Kekangan keuangan ini menjadi halangan utama dalam memastikan kelestarian operasi dan penyelenggaraan Sumiran Ecopark. Bajet yang terhad akan mempengaruhi kualiti infrastruktur, program pemeliharaan dan perkhidmatan yang ditawarkan. Tanpa sumber keuangan yang mencukupi, sukar untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif penting bagi memelihara keaslian alam semula jadi dan meningkatkan pengalaman pengunjung. Ini boleh menyebabkan kemudahan menjadi usang, menjadikan penyelenggaraan tarik yang tidak teratur kawasan tersebut dan akhirnya menjadikan reputasi taman juga diramal, menyebabkan penurunan jumlah pelawat cabaran dan perubahan iklim. Cabaran perubahan iklim ini menimbulkan risiko besar kepada aktiviti rekreasi luar di Sumiran Ecopark. Cuaca yang tidak menentu seperti hujan lebat yang tidak dijangka, kemarau berpanjangan atau peningkatan suhu yang boleh menjejaskan keselesaan dan keselamatan pengunjung. Kemudian saya akan meneruskan perbentangan saya di persoalan kajian. Persoalan kajian yang pertama, adakah harga yang ditawarkan oleh Sumiran Ecopark berpatutan dengan kemampuan pengunjung? Yang kedua, bagaimanakah lokasi dan persekitaran di Sumiran Ecopark mempengaruhi daya tarikan pelanjung dan pengunjung tempatan? Yang ketiga, apakah elemen budaya yang diterapkan di Sumiran Ecopark melalui reka bentuk tempat penginapan atau perkhidmatan yang dijalankan? Yang keempat, apakah perkhidmatan yang ditawarkan oleh Sumiran Ecopark? Dan yang kelima, bagaimanakah Sumiran Ecopark mempromosi dan mengekalkan budaya komuniti tempatan melalui perkhidmatan dan reka bentuk? Saya Muhammad Hazim Salim, nombor metrik 105095.
saya akan meneruskan pembincangan objektif kajian. Yang pertama ialah menilai tahap kesesuaian harga perkhidmatan dan penginapan yang ditawarkan oleh Summiran Eco Park dengan kemampuan yang dimiliki oleh pengunjung. Yang kedua ialah menganalisis pengaruh lokasi dan persekitaran Summiran Eco Park dengan terhadap pandangan dan kepuasan pengunjung. Yang ketiga ialah mengkaji penerapan elemen budaya tempatan yang terdapat di Summiran Eco Park serta kelestarian terhadap persekitaran dan warisan. Saya Muhammad Amirul Syahid bin Azali, K-Matrix 105163. Saya akan membentangkan bahagian metodologi. Terlebih dahulu saya akan terangkan apa itu metodologi. Mesti korang tertanya-tanya apa itu metodologi kan? Okey, metodologi ini merujuk kepada kaedah dan pendekatan yang sistematik digunakan dalam suatu kajian, penyelidikan atau projek untuk mengumpul data, menganalisis data dan mentafsir data. Ia adalah kerangka kerja yang merangkumi strategi, teknik dan prosedur yang digunakan untuk mencapai objektif tertentu. Untuk kajian ini, kami menggunakan 3 kaedah untuk mendapatkan maklumat, iaitu secara pemerhatian, temubual dan soal selidik. Untuk pemerhatian, kami dapat melihat dan merasai reka bentuk penginapan tersebut seperti rumah panjang orang Iban. Selain itu, banyak aktiviti dalam penglibatan komuniti. Sebagai contoh, banyak kawasan untuk mereka membuat aktiviti bersukan, beriadah dan sebagainya. Bukan sekadar penglibatan komuniti sahaja yang kami lihat, tetapi interaksi antara pekerja mereka terhadap pengunjung juga kami perhatikan. Interaksi pekerja mereka terhadap pengunjung yang datang ke Summiran Eco Park sangatlah baik dan mesra. Ketika kami datang ke tempat tersebut, kami dilayani dengan baik. Seterusnya, bagi temu bual, kami juga bertemu bual dengan set eksekutif mereka untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan tentang kawasan Summiran Eco Park. Jadi sel eksekutif tersebut telah memberi jawapan yang sangat fleksibel. Perkara ini, kami dapat mengetahui peranan setiap pekerja yang berada di kawasan tersebut. Akhir sekali, soal selidik. Kami membuat soal selidik yang berstruktur secara kualitatif. Soal selidik ini juga mempunyai 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Soalan-soalan ini akan dijawab oleh pelajar dan pengunjung yang mengunjungi Summiran Eco Park tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amir Arifin, nombor matrik 104990. Hari ini saya akan membentangkan analisis data bagi tajuk kajian kami. Analisis data merupakan hasil data atau maklumat yang dikumpul melalui metodologi kajian bagi mencapai objektif kajian. Objektif kajian kami adalah 3. Yang pertama ialah menilai tahap kesesuaian harga perkhidmatan dan penginapan yang ditawarkan oleh Summiran Eco Park dengan kemampuan yang dimiliki oleh pengunjung. Menurut informan 3, iaitu Cikgu Tingkatan 6, harga yang ditawarkan agak mahal kerana termasuk dengan cukai dan perkhidmatan. Tetapi kemudahan yang disediakan ialah lengkap kerana mereka menganjurkan aktiviti yang disertai oleh pelajar. Dengan ini, harga berbaloi kerana mereka mengambil sekali pakej, iaitu 2 hari 1 malam. Menurut soal selidik soalan 4, terdapat 33 orang responden telah memberi tahap 4 dan 27 orang responden telah memberi tahap 5. Ini membuktikan bahawa objektif kajian kami telah terjawab walaupun harga tinggi, tetapi tetap memberi perkhidmatan dan layanan yang baik kepada pengunjung. Seterusnya ialah objektif kedua, iaitu menganalisis pengaruh lokasi dan persekitaran fizikal Summiran Eco Park terhadap pandangan dan kepuasan pengunjung. Menurut informan 3, iaitu Cikgu Tingkatan 6, lokasi dan persekitaran ini amat sesuai untuk aktiviti rekreasi, terutamanya untuk program pembentukan jati diri, kerana tempat ini mempunyai tempat untuk melatih keberanian pelajar seperti jungle trekking dengan flying fox. Selain itu, persekitaran taman ini bersih dan lurus, sangat sesuai, sangat selamat untuk program dan aktiviti sekolah. Menurut informan kedua, iaitu staf Summiran Eco Park, berdasarkan informan 2, kawasan ini amat sesuai untuk aktiviti seperti membina keberanian dan jati diri kerana persekitaran yang selamat dan mempunyai
pelbagai aktiviti yang menarik serta dapat berkemah. Taman ini juga mempunyai boat ride untuk pergi ke bandar ataupun luar bandar melalui Sungai Rajang. Infomen ini mempunyai harapan agar Sumiran Ecopark menjadi pusat antarabangsa untuk melatih kepimpinan seorang pelajar ataupun pekerja. Objektif yang terakhir ialah mengkaji penerapan elemen budaya tempatan yang terdapat di Sumiran Ecopark serta kelestarian terhadap persekitaran dan warisan. Menurut Infomen 1 iaitu Haziq Sel Eksekutif, penginapan di taman ini mengambil reka bentuk rumah panjang. Ini merupakan salah satu warisan diterapkan di Sumiran Ecopark. Menurut Infomen 2 iaitu staf Sumiran Ecopark, terdapat sebuah peninggalan barang lama seperti pinggan dan tempayan lama. Pihak Sumiran tidak mengambil barangan tersebut kerana bahan tersebut menjadi bukti bahawa tempat tersebut pernah menjadi tempat tinggal kepada penduduk terdahulu. Menurut soal sidik soalan 7, berdasarkan soalan sidik itu, sebanyak 41 orang responden memberi persetujuan tahap 4 bahawa kawasan ini memelihara alam sekitar dan memperkenalkan budaya dengan baik. Dengan ini membuktikan bahawa Sumiran Ecopark telah menjadi pusat ekopelancongan yang terbaik dalam memelihara budaya dan persekitaran fizikal. Berdasarkan kaedah temubual yang dilakukan, menurut Infomen 2, krisis yang pernah berlaku di Sumiran Ecopark adalah berlaku banjir besar iaitu krisis bencana pada Disember 2024. Air pasang hingga menaiki band kuning yang berada di hadapan kafe. Kebanyakan kemah yang berhadapan dengan sungai tenggelam dan hanyut dan sampan hanyut. Menurut Infomen 1, krisis yang pernah berlaku adalah masalah kewangan untuk membuat penambahbaikan. Hari ini kerana pembaikan dilakukan setiap minggu dan mengambil sebanyak RM1,000. Dengan ini, kesimpulan dilakukan dengan melalui krisis tersebut adalah pengurusan krisis dihadapi dengan membuat pakej dan memberi layanan serta perkhidmatan yang terbaik agar Sumiran Ecopark menjadi tumpuan kepada komuniti untuk mendapatkan pakej dan harga berpatutan bagi menampung operasi Sumiran Ecopark. Kesimpulan, Sumiran Ecopark berpotensi tinggi terhadap sebagai destinasi ekopelancongan yang menggabungkan alam semula jadi dan warisan budaya tempatan. Pelbagai krisis seperti alam sekitar, ekonomi dan kesihatan memberi cabaran besar kepada kelestarian operasi dan persekitaran Sumiran Ecopark. Dan terakhir adalah pengurusan yang lebih holistik dan mampu diperlukan, termasuk pelan pengurusan krisis yang jelas untuk menjamin kelangsungan taman ini dalam jangka panjang. Terima kasih.